Dunia Islam secara keseluruhan menghadapi cabaran yang sama seperti kita, Malaysia. Kita mempunyai sumber yang besar dan lokasi yang strategik. Tetapi kita juga pada hari ini dilihat berpecah-pecah. Sama dengan negara Islam yang ada. Kita di Malaysia ini bukanlah dikatakan bersatu padu. Kita sedang berada dalam kegoncangan, malah petaka kesatuan ummah yang berpecah-pecah disebabkan oleh orang kita juga. Tak ada kesatuan, tiada visi bersama. Tetapi mahukan kemenangan. Maka akan nanti ke depan dia akan dipijak mudah-mudah dia oleh siapa yang pandai bermain catur. So dalam era post-normal, ini adalah kelemahan yang fatal kerana kuasa global akan sentiasa mengisi ruang yang ditinggalkan oleh perpecahan yang berlaku tadi. So kuasa luar tidak akan berurusan dengan satu blok negara Islam yang kuat. Mereka lebih suka berurusan dengan negara-negara yang berpecah-pecah. Terutama Malaysia, sebab itu dia suka dalam. Membolehkan mereka mengeksploitasi sumber dan juga pasaran secara individu.